Selamat datang ke channel KBG. Musim ini, kita akan tunjuk kat korang di sebalik tabir daripada tim kami apa yang berlaku sepanjang Cup Prix bagi kategori Pro-Am. Untuk musim ini, KBG akan mengambil cabaran baru dengan membawa motor jenama Vogue FR150 dalam acara Cup Prix. Tahun ini, tim KBG bukan sahaja membawa satu motor jenama baru, akan tetapi dua motor dan dua rider baru. Dan satu lagi motor, Honda RS daripada musim lepas. Memperkenalkan rider bagi musim 2025 yang membawa Honda RS adalah Azrul Afendi Hadi dan Muhammad Zaki Zamri akan membawa Vogue FR150 untuk pusingan pertama ini. Dan pagi ini kita mendapatkan nombor-nombor baru untuk jentera kita. Azrul Afendi Hadi mendapat nombor 19 dan juga Muhammad Zaki Zamri mendapat nombor 72. Seperti biasa, di setiap pagi kita akan melakukan scrutiny bagi memastikan motor-motor yang bertanding adalah mengikuti spek dan juga keselamatan untuk motor-motor yang akan berlumba nanti. Setelah melakukan check up berat badan dan ujian keselamatan resut dan helmet, jom kita kenal rider pertama kita. Alright, sekarang kita dengan siapa? Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Bawa motor apa Hari ni saya dekat Sepang bawa Volt, motor baru. Motor baru? Motor baru. So, apa harapan? Harapannya untuk kali ni saya harap berjalan dengan lancar lah. Saya memang harap podium lah untuk race dengan motor baru ni. InsyaAllah, insyaAllah. Setelah selesai scrutiny, kita menyiapkan jentera kita untuk official free practice bagi musim 2025 ini. Bagi kategori Pro-Am, pelumba-pelumba akan dibahagikan kepada dua grup, iaitu grup A dan grup B. Muhammad Zaki akan berada di grup B, manakala yang akan bermula dahulu adalah Azrul Afendi yang berada di grup A. Corey, rider musim lepas, turut datang untuk berjumpa dengan jentera lamanya. Prestasi Azrul Afendi masih lagi konsisten dan satu-satunya pelumba yang lakukan 1 minit 26 di bawah 1 minit 27 saat, yang mana 1 minit 26.488 meninggalkan pencapaian terdekat Suhadi dengan perbezaan 1 saat. Itu sesuatu yang menarik untuk permulaan bagi Azrul Afendi Hadi. I would say that the bikes this year, every year, have been looking so good. The liveries, Yeah. I dare to say once again, the bikes in Pro look even more gorgeous than the ones in CP150. Yeah. It's just creative.
for example, Mawon Loon's bike, I still think that's the best looking underbone bike that I've seen in a long time. Gorgeous colours. Kini tiba masa untuk Zaki Zambrei. I'll say the boys on the Vogue machines aren't doing too bad. Zaki Ahmad in 11, decent showing, but not as high as they would have hoped. But Tamat free practice, Azrul mendapat tempat ke-3 dan Zaki mendapat tempat ke-11. Depan pada tadi 129. Banyak lagi ya. Banyak lagi. Ini mana? Macam data je. Tapi jalan. Jalan. Setelah mengumpulkan data-data daripada rider dan kita melakukan setup untuk qualifying run yang akan berlangsung selepas ini. Azrul Afendi akan melakukan qualifying run dulu di dalam grup A. Sabar kepada Azrul. Baru warna gentle pun menarik. Okay, ada semangat untuk Azrul Afendi Hadi. it's lovely design, the leathers, the bike. They're really getting creative with the liveries for the Petronas Sprinter Pro Am Cup, and it's something we'd love to see. 8 minutes and 40 seconds left in qualifying for the A group of the Petronas Sprinter Pro Am Cup. Juga dalam sesi yang pertama, Amir Rafiq di tempat yang kedua, dan kini dia telah pun berjaya mengatasi jangkaan masa di bawah 1 minit 27 saat. Nombor kedua di bawah 1 minit 27 bersama-sama dengan Azrul Afendi. Jadi semakin menarik, dan mereka akan tiba satu lagi lap, satu lagi pusingan, dan lebih menariknya Azrul Afendi sampai terlebih dahulu dan dia mengambil alih saku pendahulu dengan 1 minit 26.316 saat. That's what qualifying looks like for the Petronas Sprinter Pro Am Cup in the A group. Amirul Afiq in first and fastest. Famin Abdul Muttalib in second. Third is Azrul Afendi Hadi. Dan tiba waktu untuk Zaki melakukan qualifying run. Just a touch of the handlebars, and oh, thank goodness he was out of the way, and that bike Muhammad Zaki Zafri yang nampaknya Daniel konsisten, nampaknya semakin berkeyakinan dah mendapatkan setup yang lebih baik untuk dia menghuni dan juga memimpin catatan masa dari di kalangan kumpulan besar ini. looking Zaki Ahmad there, number 72 on the brand new Vogue FR150. The good looking bike, good looking livery as well. He's tailing behind Amir Ashraf there in the last turn. Zaki Ahmad gets a chunk of slipstream behind Amir Ashraf. Jadi muktamadnya
Terpantas merupakan pelumba Ahmad Zaki Zamri. Satu yang menarik, pelumba menggunakan jentera Vogue. Dan itu dia, Muhammad Zaki mendapat tempat pertama untuk grup B dan Azrul Afendi Hadi mendapat tempat ketiga bagi grup A. Zaki, pertama sekali tahniah dapat P1 dengan jentera baru untuk musim ni. Boleh ceritakan sikit macam mana qualifying tadi? Okey, pada qualifying tadi saya tak target apa-apa pun, saya just save and cuba sedaya upaya, and saya tak sangka juga hari ni saya boleh dapat dengan time macam tu, dengan motor yang baru, setup yang baru. So alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Zaki, tahniah. Alright, sekarang kita bersama siapa? Dengan Azrul Afendi. Saya membawa jentera Honda RS untuk first round ni. Dalam strategi 1 saya mendapat result yang bagus lah untuk tim saya, KDG Motorsport. Dan di qualifying tadi saya cuba push untuk dapat petak yang pertama, tapi saya ada buat mistake sebab saya terlalu push, saya tak tengok belakang. Yang rider lain cuba mengikuti saya dari belakang, jadi saya mistake kat situ. Jadi saya berjaya dalam kedudukan P3 lah. So harapan untuk racing nanti kita akan ada hit. Ya. Hit tu nanti apa strategi? All out ke macam mana? Dalam strategi hit, saya kalau boleh cuba dapat kedudukan P1 lah. Kalau tak berjaya, dapat sekadar P2 untuk masuk final dah cukup. Janji dalam hit saya tak buat mistake jatuh, tu je. Janji masuk final race, betul? Janji masuk final race baru kita try. Yeah. So kita jumpa kat final race, tengok macam mana insyaAllah. InsyaAllah. Alright. Di hari yang berikutnya, cuaca agak mendung, so kita perlukan technical training. Jadi kita warm up dulu motor kita sebelum melakukan persiapan akhir untuk race hit yang berlangsung sebentar saja lagi. Setelah melakukan pemantauan keadaan track, kita decide untuk melakukan pertukaran setup hujan. Setelah selesai, kita pun bersiap untuk ke race Hit 1 bersama Grup A. Azrul Afendi memandu Honda RSX. Ada sedikit kelebihan. 110%. Everywhere else it's still a bit of a gamble. Cap tinggalkan utamanya Suhadul Professor last season, and 3 abreast there as they go to the start finish line. Oh, this is getting really intense there at the front. Tarik 2 kumpulan yang kekang. Ini keputusan yang diketuai oleh Fahmi Nabrul Muttalib.
Ikuti dengan Suhadi Rahmat, Azrul Effendi. Tamat perlombaan, Azrul Afendi Hadi mendapat tempat ketiga dan terus kita bergegas ke grup B bersama Zaki. Fadril Zaki Putra Amir Ashraf dari bahagian dalam jatuh. For the next few turns and the front straight, they won't be close enough to catch him on slips now. Zaki Ahmad trying to keep his position in the top 3 on the Voj FR 150. A great effort by Voj. I think the Petronas Winter Pro Cup is a great platform. Di sini Amir dan juga Zaki begitu rapat sebelum perebutan 3 pelumba ni menyebabkan Fadril Iskandar terus buat pecahan di kelompok kedua untuk Amir di pusingan terakhir. Masuk dapat gini. As of right Putra Amir like he's being left behind a little, and Amir Ashraf, he's had a mistake or a problem because he's just lead that they have. And here comes Zaki Ahmad. Can Zaki Ahmad get on the slipstream? That looked a bit close on the limits for Fadril Iskandar. Zaki Ahmad, I don't think he's close enough, but Fadril Iskandar was really close on the limits there. Oh, you can see slipstream, but Fadril Iskandar, despite the slipstream from Zaki Ahmad, despite Zaki Ahmad setting the fastest lap, manages to hold on to first for the Petronas Pintar Pro Am Cup heat. Amir Ashraf did make it up into third right at the end. Tamat qualifying, Kerber decide untuk tukar dada Voj kita kepada Fiber, menjadikan Racing Loops, dan Caprix mengadakan pit walks di mana pengunjung boleh datang ke pit dan bertemu dengan rider favourite mereka. Apa rider? Ha? Rider? Habis dah kerja. Dah jadi kru boleh. Ada orang nak interview ke? Lama dah tahu tak interview saya. Tamat saja pit walk dan interview ini, kita pun bersiap untuk ke final race, di mana catatan masa grup A dan grup B tadi digabungkan. Muhammad Zaki Zamri mendapat tempat ketiga, Azrul Afendi Hadi mendapat tempat ke-6. Jom sama-sama kita saksikan final race ini. Kita perhatikan banyak jentera yang akan memulakan perlombaan di grid permulaan ini nanti lagi. Ramai 36 pelumba yang berada di petak permulaan. Muhammad Zaki Ahmad Zamri di petak yang ketiga untuk melengkapkan kesemua pelumba kini bersiap sedia memulakan perlombaan akhir bagi Pro Am, perlombaan pusingan yang pertama untuk musim 2025.
ketiga untuk melengkapkan kesemua pelumba kini bersiap sedia memulakan perlombaan akhir bagi Pro Am, perlombaan pusingan yang pertama untuk musim 2025. Fadil Iskandar, Fahmin Abdul Talib, Zaki Ahmad Zabri yang berada di baris hadapan. Namun kita perhatikan Azran Fendi Hadi di tempat yang pertama, Suhadi Ali Rahman di tempat yang kedua, Syamil Ahmad Jamaluddin. Dua pelumba dilihat kedudukan Azran Fendi juga dalam kedudukan baik pada Amir Ashraf yang sedikit ditolak ke belakang, tapi saya rasa masih lagi dalam kumpulan hadapan. Masih lagi dalam kumpulan besar ini. Tindakan yang tepat itu dia Gregory di bahagian belakang, tapi dia tidak meninggalkan peluang kepada pejabat tindakan Fahmin Abdul Talib. Masih lagi dalam kumpulan besar, cuba untuk melakukan peluang di pejabat agresif Suhadi Ali Rahman, tapi dia dapat bersorangan untuk tiba dengan mudah. Amir Ashraf menambahkan peluang untuk memenangi pusingan yang pertama, diikuti dengan pelumba berpengalaman Suhadi Ali Rahman dan Fadil Iskandar. Dan juga terlepas peluang untuk Amirul Afiq Azrul Effendi di tempat yang ke-6 dan Zaki Ahmad Zabri sayang ditolak untuk berada di tempat yang ke-8. Thank you. Dengan temukan yang paling gemuruh kepada pemenang-pemenang Petronas Sprinter Pro Am Cup. Okay, berakhirlah Cup Break kita. Alhamdulillah, settle. Good result, unexpected, especially untuk Zaki. Watch ni sebenarnya kita tak letak langsung harapan. Pasal sehari sebelum race, motor baru siap. Besok nak race, 2 pagi baru siap. Semua complete. So, alhamdulillah Zaki nombor 4, Azrul nombor 6. Kita dah bagi habis baik untuk fight. Kita ada dalam kelompok. Next race kita akan lagi kerja kuat biar tak tidur seminggu. Okay, macam mana tuduhan dia? First saya nak cakap Alhamdulillah saya dapat habiskan race. So pada race tadi saya memang tak target apa-apa. Just nak ambil data pada motor baru kan. So race tadi saya nak cakap sangat-sangat tipis lah. Rezeki lah. Tengok tadi pun di kelompok hadapan betul tak? Betul. Itu pun dah setengah mati juga dekat depan tu. So lepas ni kita akan prepare 2 biji motor. Betul. So dua-dua bawa motor watch. See you on the next round. Okay. Okay, next round tangkap guys. Di pusingan seterusnya, KBG akan membawa 2 motor watch dan akan merehatkan Honda RS kita. Siapakah rider pertama KBG yang akan meraih podium di pusingan seterusnya di Tangkak Johor? Sama-sama kita nantikan dan jumpa anda di next video.